So topik kita hari ini yang saya nak bincangkan hari ini adalah berkenaan nama dia adalah vocab. Okey, vocab. Vocab nama pendek, nama panjang vocabulary. Okey. Nama panjang dia vocabulary. Hai, selamat datang semua yang baru masuk. Okey, so topik hari ini kita bercakap tentang vocab. Sebab vocab ni dia sinonim dengan speech delay. Dia sangat berkait rapat dengan kalau kita kata speech delay kan. Speech delay, benda pertama kalau kita nak check anak tu ada delay ataupun tak ada delay, benda pertama kita tengok adalah vocab. Sebab kita bercakap, kan kita tengok anak tu bercakap. So bercakap ni dia berkait rapat dengan perkataan. Vocab tu lah. Kan vocab ni adalah, okay, so vocab ni apa? So kita tengok dulu vocab ni apa. Okay, yang baru masuk tu cuba komen sikit umur anak berapa kan. So at least saya dah tahu nanti nak bagi contoh senang. Macam mana hari ni saya nak ajar, yang pertama nak anda faham tentang vocab, yang kedua saya nak anda faham tentang kenapa benda tu penting, dan nombor 3 saya nak anda faham macam mana kita nak tambah vocab. Okay, macam mana untuk kita tambah vocab pada anak kita, macam mana kita nak cara untuk kita banyakkan perkataan dia. Untuk banyakkan perkataan. Anak 2 tahun 6 tak banyak vocab, boleh puan. Ni hari ni saya ajar. Kan hari ni saya ajarkan teknik macam mana. Kau salam puan Ifizi. Okey, saya ajarkan macam mana kita nak tambah supaya lebih banyak. Tapi kena faham dulu. Awal-awal ni saya akan ajar dulu. Apa maksudnya vocab tu apa? Kena faham juga vocab tu apa. Perkataan yang macam mana. So adakah ABC semua tu dikira vocab juga? Kan nanti salah kira pula je lagi. So right. So vocab. So vocab ni apa? Vocab ni sebenarnya dia adalah, kalau kita kata tentang bercakap, dia ada dua. Vocab faham, vocab sebut. Kena tengok dua-dua. Ada 2 jenis vocab yang kita nak bina kalau anak-anak yang speech delay. So sebelum saya masuk kepada topik yang seterusnya, saya nak bagi dulu apa sebenarnya tanda-tanda anak tadi dikatakan kurang vocab. Dia ada tanda-tanda dia. Okay, ada tanda-tanda. Saya go through topik dulu tau. Tak apa, anda boleh komen dekat situ, nak tanya soalan boleh je. Nanti saya akan cuba jawab mana yang saya sempat jawab. Alright, so apa tanda-tanda? Tanda-tanda. Tanda-tanda dulu, kurang vocab. Mungkin ada anak yang dah ada perkataan. Kan? Ada sikit, ada banyak. So apa yang dikatakan cukup? Apa dikatakan okey untuk anak tu ada? Yang ni bergantung pada umur. Tapi sebagai secara general, okey, yang pertama sekali adalah kalau anak tadi ni dah umur 1 tahun ke atas, okey, 1 tahun ke atas, tapi masih belum faham arahan. Okey, tak faham arahan. Arahan mudah tak faham. Kita suruh ambil benda-benda yang simple pun dia tak kenal lagi. Contohnya kita kata ambil botol, dia tak boleh follow. Mama nak bagi, dia tak boleh follow. Yang tu. So maksudnya kalau macam tu dia kurang vocab. Disebabkan kurang vocab tadi menyebabkan dia tak faham apa yang kita cakap dengan dia. Itu yang pertama, umur 1 tahun ke atas. So kalau dah masuk 2 tahun, 3 tahun masih lagi tak follow arahan, itu definitely memang vocab dia sangat sedikit lah yang kita nak kena bantu. Okay, so kalau setahun ke atas ni, umur 1 tahun ke 2 tahun patut dah start faham-faham dah arahan-arahan mudah. Cuma arahan tu bila masuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia makin advance lah. Makin panjang faham arahan dia tu. Tapi tengok yang asas dia dulu. Okey, nombor 2 adalah anak tadi ni 2 tahun ke atas belum buat ayat. Belum buat ayat. Ada tak yang macam ni? Dah 2 tahun ke atas, cakap tu adalah sepatah-sepatah tapi tak ada ayat. Ada tak yang macam ni? Okey, 2 tahun. Sebab 2 tahun ke atas patut dah boleh buat ayat. So kalau 2 tahun ke atas belum ada ayat, yang itu tanda-tanda vocab tak cukup. Mungkin ada tapi tak cukup. Mungkin dah ada sepatah-sepatah tapi tak boleh buat ayat lagi. Ayat 2 patah lah. Nak mama nak, macam tu. Nak nasi, nak makan, nak air, dia combine perkataan. Kalau sepatah-sepatah dia nampak kucing ke dia kata cat, tu sepatah. Kan tu sepatah single word. Kalau 2 patah ni, cat lari, tu 2 patah. Tu cat, tu perkataan kan, tu cat. Mama cat, macam tu. Tu 2 patah.
Okay, ayat 2 patah. Yang itu level 2 tahun. So 3 tahun 3 patah minimum. 4 tahun ayat lebih panjang. 4 patah dan lebih dia start bercerita. So tu tahap-tahap ayat lah. Tapi kalau atas 2 tahun masih tak buat ayat lagi, yang tu memang tanda-tanda kurang vocab. Vocab tak cukup. Menyebabkan dia tak boleh nak buat ayat panjang. Perkataan dia ada dalam ni lah. Yang ada kat dalam ni tak cukup. Macam mana kita nak buat ayat panjang kalau yang ada pun sikit. Dia macam tu. Okay. So umur 3 tahun, umur 3 tahun pula salah. Nombor 3, yang sepatutnya duduk nombor 2 tapi tertukar. 1 tahun 6 bulan belum ada first word. Ni pun boleh jadilah juga. Okay, setahun 6 belum ada first word. Tapi tengok juga ada anak vocab kefahaman ada tapi yang vocab yang cakap yang tak ada. Ada juga macam tu. Okay. Ini yang minimum lah. Yang ni red flag delay. Okay, nombor 4, anak yang banyak bahasa alien. Bahasa alien banyak. Okay. Bahasa alien ni bahasa yang dia cakap bunyi macam bercakap tapi kita tak faham dia cakap apa. Dia tak ada makna tapi dia bunyi bercakap. Kan macam nak cerita benda, dia ambil lah benda bawa kat kita ke, tunjuk kat kita ke, nanti dia cakap lah. Dia bunyi macam bercakap. Bunyi macam cerita. Tapi tak ada makna. Kita memang takkan faham lah pun sebab dia tak ada makna. Yang tu bahasa alien. Okay. 3 tahun cakap alien, faham arahan kan. So bahasa alien ni ada anak kan, dia tengok tahap. Ada anak, dia kalau semua bahasa alien yang itu memang tanda-tanda tak cukup vocab. Maksudnya vocab tu ada tapi tak cukup. Dia bukan tak ada langsung tau. Dia especially kalau anak yang dah start faham-faham arahan kan. Dia faham arahan tapi bercakap tak banyak. Yang itu sebenarnya ada vocab tapi tak cukup. Tidak mencukupi. Dia ada bilangan vocab yang anak tu perlu ada untuk dia capai certain level tau. Dia bukannya simply kita kata boleh cakap nanti terus boleh buat ayat lah. Tak, dia kena ada berapa banyak disimpan baru dia akan boleh buat. Okey, nak buat ayat 2 patah berapa banyak ada. 3 patah berapa banyak kena ada. So kalau tak capai berapa banyak kena ada ni, anak tak boleh buat ayat 3 patah, 2 patah, 3 patah bercerita semua tu. So yang tu nanti akan reflect jugalah. Reflect dekat mana? Reflect dekat kita yang bagi bahasa ni. So kita kena tambah lebih banyak. Sebab kita tak boleh rasa kita hari-hari kita cakap banyak dah. Tapi kenapa anak ni tak cakap banyak? Kan kena tengok balik. Betul ke kita cakap banyak tu memang pelbagai. Ataupun kita dah ulang perkataan yang sama je dah beberapa tahun. Cakap memang banyak membebel. Tapi perkataan sama je kita ulang-ulang. So vocab anak tadi ni tidak meningkat lah. Dia macam tu. Okay? So perkataan-perkataan, tapi macam contohnya perkataan terima kasih, itu bukan, itu kira satu tau sebab dia membawa satu makna. Terima kasih, bye-bye, nampak macam dua tapi tak satu perkataan. Ayat dua perkataan ni dia membezakan makna. Contoh to cat, dengan cat lari, kan lari maksud dia. Kan? Ataupun mama cat, dengan cat tidur, lain maksud dia. Nak makan, dengan nak makan nasi, lain maksud dia. Nak makan can be makan anything. Nak makan nasi, dia dah jadi lebih spesifik kepada nasi. So, dia merubah makna. Yang itu masuk ayat. Contoh macam nak, tak nak. Tak nak dikira satu. Tak nak dikira satu sebenarnya. Sebab dia membawa satu makna. Makna dia tak nak. 2 bulan EIP, 2 botol Bifocus. Dari tak bercakap sekarang ada perkataan, ada bunyi dah keluar. Alhamdulillah Puan Siti Sarah. Alhamdulillah. Kan dah boleh, dah ada. Alhamdulillah. Okay. Right, so banyak bahasa alien, tak boleh buat ayat. And then nombor 5 adalah anak yang kita nampak dia, tanda-tanda kurang vocab ni selalu anak yang kita nampak berat mulut. Nampak macam berat mulut. Pernah dengar tak istilah berat mulut? Nampak macam berat mulut. Kan anak saya ni berat mulut lah. Ya, ataupun dia nampak macam ni. Orang selalu kata istilah-istilah yang selalu parents guna dengan saya lah. Anak tu macam malas. Malas nak cakap. Ni tanda-tanda ni. Malas nak cakap. Kan? Malas anak saya ni dia tahu je tapi dia malas nak bercakap. Pernah dengar tak? Ke pernah cakap? Pernah dengar ke pernah cakap? Dia tahu je tapi dia malas. Itu sebenarnya anak tu dia bukannya, dia memang kadang dia tahu tau. Memang dia tahu tapi belum tentu dia boleh cakap sebenarnya. Banyak benda yang anak tahu kadang tu tapi belum tentu dia boleh bercakap.
Pernah cakap ada. Ada yang mengaku pernah cakap. Tapi tak apalah. Sebab kita tak tahu kenapa, betul tak? Kita nampak macam berat sangat lah. Ataupun kita macam kita tanya ke apa, dia kenal benda-benda ni tapi kenapa dia tak sebut? Betul tak? Dia kenal semua benda yang kita ajar, kita tanya dia ni, dia kenal lah. Arahan boleh buat tapi tak sebut. Kita nampak macam malas kot budak ni nak bercakap. Sebab bercakap bukan tentang malas. Sebab kita kan, kita ada momen malas nak bercakap, betul tak? Tapi kita malas nak bersembang yang tak ada hala tuju. Kan betul, kita malas lah nak bersembang dengan orang hari ni, nak duduk diam je lah. Kan ada momen kita malas nak bercakap. Tapi pada ketika, kalau kita perlu bercakap, kita bercakap. Contoh kalau kita memang perlu nak minta sesuatu daripada orang, kita akan minta. Tapi kita tak adalah bersembang beria, tapi minta tu boleh. Tapi kalau ada momen yang kita rasa macam kita kena bagi tahu sesuatu, kita akan bagi tahu. Sebab tu kita kata macam anak-anak ni kan, kita kalau kata dia boleh guna untuk bagi tahu, untuk minta, semua okey je. Cuma dia bukan jenis yang popek-popek, bercerita, mak nenek semua ni. Tapi dia boleh memberitahu, dia boleh menyampaikan mesej dengan efektif pada ketika yang perlu. Yang tu sepatutnya okey. Tetapi kalau pada ketika yang perlu dia tak boleh nak keluarkan, yang tu masalah. Bukan malas. Bukan malas sebenarnya. Pada ketika yang perlu. Contoh dia perlu minta. Tapi dia memang tak boleh nak keluarkan. Dia macam tu. Okey, atau bukan malas biasanya. Sebab memang tak boleh jawapan dia. Okey, so vocab ni ada dua. Vocab ni ada dua. Okey, vocab ni ada faham. Satu lagi ada vocab sebut. Saya nak masuk kepada dulu kuantiti. So kita nak bercakap tentang kuantiti. Ikut usia. Ikut usia. Yang ni kena simpan kat dalam otak masing-masing. Ini penting tau nak kena simpan dalam otak. Kenapa? Sebab nanti anda akan tahu sebenarnya anda tengah bina yang mana. Bila ajar nanti, bila balik lepas ni kan, habis kelas ni, nak ajar anak ni, berkobar-kobar semangat nak ajar anak, anda tahu sebenarnya anda nak bina yang mana. Kemahiran mana yang tengah dibina. Sebab dia akan reflect. Okay, dia akan reflect each other. Alright, so kalau ikutkan vocab, bilangan vocab yang anak kena ada mengikut usia. Ni saya bagi laju-laju je. Saya bagi laju-laju sebab ramai nak tahu teknik kan. Yang benda-benda teori ni tak nak tahu sangat kan. Tapi kena tahu juga. Kenapa kena tahu? Sebab nanti anda tak terpinga-pinga macam, fahamlah anak ni. Rupa-rupanya sebenarnya, okey tak faham sebenarnya. Nanti balik nak bercakap dengan anak sebenarnya nak ajar apa? Nak bina apa? Saya nak bagi kefahaman tu. So nanti ada certainty bila mengajar tu, bila buat dengan anak, bercakap dengan anak nanti, anda tahu sebenarnya tengah buat apa. Sebab bila kita tahu apa yang kita buat, kita akan lebih confident. Dan kita tak akan rasa benda kita buat tu fail. Walaupun dia belum ada hasil, tapi kita tak akan rasa fail. Sebab kita tahu apa yang kita tengah bina. Kemahiran apa kita tengah bina. Okay, so usia 1 tahun. Vocab faham, biasanya, kan, anak tu patut dia faham dalam 50 vocab. Setahun. Umur setahun tau. Sebab tu kalau umur setahun ni, kita bagi macam arahan-arahan mudah. Mama nak, dia bagi. Dia bagi kat tangan kita. Tu maksudnya dia faham. Dia faham words nak, dia faham gesture. Kan, vocab ni termasuklah. Okay, perkataan plus isyarat. Perkataan dan isyarat lah. Isyarat tu pun dikira vocab juga. Vocab non-verbal. Dia dah faham dah ini apa. Dia faham. Dia tahu maksud tu apa. Dia tahu. Belum sebut lagi tapi dia tahu. Okay. Contoh adik bye. Dia pun. Tapi dia belum sebut lagi. Tak apa. So itu termasuk dalam faham. Kalau anak tahu tapi tak sebut, itu masuk dalam faham. Alright. Okay. So dia ada dua kat sini. Dia ada satu vocab yang kita faham dengan tengok. Satu lagi vocab kita faham dengan dengar. Yang nak guna untuk bercakap adalah yang kita faham dengan dengar. Contoh yang ini, kalau saya buat macam ni tanpa cakap. Okay, anda faham benda ni? Faham this gesture. Ini faham dengan apa? Visual. So, visual akan membolehkan anda buat this action. Tapi, untuk tahu nak cakap, anda kena faham. Kalau saya tak buat action ni, saya kata bye-bye. Anda tahu bye-bye tu adalah satu perkataan yang digunakan untuk kita nak berpisah. Kan kita nak berpisah. The words tu dengar bye-bye walaupun tak ada action dan benda tu tahu. Itu words nak digunakan untuk berpisah. So kalau anak kita adik bye-bye. Ada pun buat tangan macam ni, maksudnya dia faham secara auditory. Ada dua faham ni. Satu visual, satu dengan dengar. Okay? Yang nak guna untuk bercakap, yang mana? Yang dengar.
Sebab tu kadang anak kita bagi arahan dekat dia, dia boleh buat sebab kenapa? Sebab selalunya kita masukkan isyarat dalam arahan kita. So anak tu kemungkinan dia faham tu sama ada dia tengok ataupun mungkin dia faham sikit-sikit apa yang dia dengar. Dia macam tu. Okay, so tapi yang kita nak kena kira, bukan nak kena kira, nak kena tingkatkan untuk membolehkan anak tu cakap banyak adalah faham dengan dengar. Ingat tu, faham apa yang dia dengar, bukan apa yang dia tengok tu. Okay? Dia ada dua kat sini, satu faham, satu sebut. Tapi tak sama tau bilangan dia. So, umur setahun ke setahun 6 lah lebih kurang. Setahun ke setahun 6 lebih kurang. Dalam range itu, okay, plus minus 50, anak tadi dia akan start keluarkan first word. Dari sudut cakap. Mungkin 1 hingga 10 words. Baru start cakap tau. Kalau anak tu ada plus minus 50 perkataan yang dia faham, yang dah simpan tu. Yang dah faham tu. Dia bukan ada anak tu faham 50, keluarkan 50 tidak. Dia faham 50 lebih kurang. Dia baru start keluarkan first word 1 ke 10 words. Sebab tu anak kena tengok. Kalau faham dalam 50 perkataan, kita akan faham setakat arahan-arahan rutin. Boleh faham. Ni, words buka, ambil, mandi, tidur. Ada kat dalam ni. Okay, so umur setahun 6. Saya masuk 2 teruslah. So daripada umur setahun 6, biasanya pembinaan yang faham banyak ni. Yang sebut banyak ni. Okay, so umur 2 tahun. Umur 2 tahun. So 2 tahun. Dalam tempoh tahun 6 ni nanti dia meningkat tau. Dia akan bertambah kat sini. Sampai 2 tahun. 2 tahun faham anak tu tadi. Sepatutnya dah capai 200 ke 300 words. Faham tau. Bukan sebut lagi, faham. Faham yang simpan kat dalam ni. Yang satu-satu tu. Contohlah dia faham mama, dia kenal mama yang mana, dia kenal abah dia kenal car, dia kenal cat, dia tahu tutup, dia tahu buka. Words ni dia tahu. Kalau kita bagi arahan tu dia boleh buat. Dia tahu kalau kita kata mandi, dia gila mandi, dia tahu mandi tu macam mana. Dia tahu tidur, dia faham. Faham ni kita tengoklah macam kalau kita bagi arahan dia buat, kita tidak, kita suruh dia ambil tak. Contoh, adik mana ball? Mana bola? Dia tahu ambil bola. So itu faham lah tu. Itu faham. Walaupun dia tak sebut lagi, itu dikira sebagai vocab faham. Cuma kalau yang ini, kita memang tak boleh nak kira lah. 200 ke 300 ni banyak sangat. Tak boleh nak kira. Tapi kita tahu, anak 7 tahun. Sekarang anak kedua pula. Anak kedua pula boleh juga. Ada satu tu ni sampai anak ketiga dah. Ketiga ke berapa dah kan? Masih lagi belajar. Bagus betul. Okay. So ini perkataan-perkataan satu-satu ni dia dah tahu. Cuma kita nak kira 200 300 susah dah 2 tahun. Sama-sama. Thank you juga stay dan belajar. Okay. So tapi sebut dia banyak mana? Biasa bila anak faham banyak ni dia akan sebut plus minus 500 pula. 50 sehingga 100 words. Bilangan yang dia dah boleh sebut. Okay, masa ni dia akan start buat ayat. Ayat 2 patah. Tu level dia. Macam memang kena catat. Tak payah. Puan Sisra nak catat pun boleh. Ada parents yang memang catat tau. Sebab nak monitor kan progress anak tu tadi. Ada parents yang memang catat. Boleh je. Tapi kalau kata anak tak catat sekalipun, tengok kepada yang kat sini. Kita nak tahu berapa banyak dia faham sebenarnya, kita tengok berapa banyak dia sebut. Dia ada ratio. Dia. Contoh kalau anak kita ni dah start buat ayat 2 patah, kita tahu sebenarnya dia dah start faham dalam 200 ke 300 words. Gelap jadi gayap. Okey je tu. Tambah kalau yang bawah-bawah 4, okey je pelat macam tu. Tahun 9 tak sambung ayat lagi, okey. Kalau bawah 2, belum sambung ayat lagi, okey. Masih lagi okey. Kalau bawah 2. Atas 2 dah kena sambung ayat. Kalau atas 2 tak sambung ayat, yang tu tanda-tanda ni tak cukup ni. Ini tak cukup. Ini tak cukup, yang ni tak boleh nak buat nanti. Kalau ini tak cukup, sebab tu bila kita mengajar anak kita nak bagi dia banyak sebut ni, yang ini, sebenarnya kita tambah yang ini. Kita nak ajar yang ini. Tapi kita tambah yang ni. Nanti saya tunjuk teknik dia.
untuk kita tambah yang ini supaya yang ini jadi. Dia macam tu. Okay. So kalau yang bawah 2, yang ni dia peningkatan lah daripada 1 ke 10 words, mungkin setahun 8, setahun 9, setahun 10. Dia akan meningkat lah bilangan tu. Okay, dia akan meningkat. Setahun 8 biasanya 20, katalah 30 ke atas, 20 lah paling sikit. Okay, 30 ke atas, 40, dekat setahun 11, dekat 2 tahun ni mungkin 50 plus. Tu minimum lah. Yang saya bagi ni minimum tau. Kalau lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Cuma ini yang minimum. Dia kata minimum. So setahun 6, ni biasanya yang ini first word ni setahun sampai setahun 6 ada ni okey lah. Setahun, dalam range setahun sampai setahun 6 ada 1 ke 10 perkataan ni pun dah di-consider normal. Cuma dia macam ni lah, dia range kan julat. Ada anak dia berada di level tinggi, ada anak berada di level rendah sikit. Tapi asalkan di dalam julat dia tak apa. Asalkan dia duduk dalam julat perkembangan. Sebab julat perkembangan. So setahun sampai setahun 6, ada dalam 1 ke 10 words pun dah okey. Pelat tak apa. Bawah 2 pelat tak apa. Bawah 3 lah especially. Bawah 3 tahun. Apa-apa jenis pelat consider okey je dulu. Bawah 3. Kalau 2 tahun pelat-pelat masih lagi kita dah start dengar, cuma ada certain bunyi dia tak apa. Okay, yang penting bina dulu yang ini. Alright, so 2 tahun yang ni. Okay. 3 tahun. 3 tahun yang difahami 500 ke 700. Ini jangan kira lah. Ini kalau nak check jenuh check ni. Ini jenuh nak check. Yang ni kajian dah buat. Yang saya bagi ni bukan saya kira sendiri. Saya pun tak mampu nak kira. Ini kajian. Ini kajian yang dibuat. Okay. So 500 ke 700 words. Anak tu dah faham akan membolehkan anak tu buat ayat. Kan dia sebut tu biasanya sebut 200, dia akan guna 200 ke 300. Dia akan boleh buat ayat 3 patah ke atas. Ke atas tau. 3 patah, 4 patah, mungkin ada yang dah sampai 5. Kat sini. Okay, so sebab tu kalau usia 3 tahun, minimum ini. Minimum dia boleh sebuat ayat 3 patah. Consider dalam range normal. Kalau masuk 36 bulan, termasuk nyanyi tak? Nyanyi tak kira. Yang ni kita kira, vocab ni adalah perkataan yang dia guna pada situasi berkomunikasi. Atau kena faham. Okay, vocab ni yang dia guna untuk komunikasi. Untuk berinteraksi. Bukan menyanyi, bukan ABC tak, bukan. Okay, ABC bukan. 1, 2, 3 pun consider bukan kalau anak tu belum tahu lagi satu tu berapa, 2 tu berapa. Okay. So dia macam contoh kita kata anak tu kata dia tengok ayah, dia kata abah. Dia macam guna untuk interaksi, dia panggil abah. Yang tu kira 1. Dia nampak kucing, dia cat. Tu 1. Kalau dia nak sesuatu, dia kata nak. Dia minta dekat kita. Tu 1. Okay, ataupun dia nak bagi barang kat kita, nah, dia sebut. Nah. Nah tu juga vocab. Okay, termasuk bunyi tau. Ni bunyi miau untuk kucing, itu boleh kira as vocab. Bunyi. Ataupun makan, dia kata nyam-nyam masa makan. Masa makan, nyam-nyam ataupun mamam. Ada nak pakai mamam. Sebab menyanyi bukan bercakap tu menyanyi. Cik pasal betul lah tanya soalan tu Cik Tia. Menyanyi. Mari saya tanya. Mari aku tanya soalan. Kena ni. Okay. Okay, sekarang ni siapa kat sini boleh nyanyi lagu bahasa kalau barang jatuh, oh no tu kira vocab. Yes. Barang jatuh, oh no. Oh boleh kira vocab. Okay. Dap tu words. Tu sounds. Okay. Tu sounds. Sounds boleh, kalau ada makna, boleh dikira as vocab. Dia vocab ni adalah yang kita gunakan untuk yang bermakna. Untuk tujuan interaksi. Dia kata, so kalau nyanyi, kita tak berinteraksi dengan lagu. Mana ada kita nyanyi lagu Oh McDonald tu untuk meminta makan, bagi tahu mak kita, tak ada kan? Contoh kan, siapa kat sini pandai nyanyi lagu, boleh nyanyi lagu Korea? Sebab dah dengar banyak kali. Pergi karaoke ni nyanyi lagu Korea tau kat karaoke. Saya ada, tim saya ramai. Dia kalau pergi karaoke je nyanyi lagu Korea, bukan main lagi. Lepas tu saya tanya, boleh cakap Korea tak? Tak boleh.
Kalau ada orang Korea datang ni boleh sembang tak dengan orang Korea tu? Oh tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak faham pun. Dia just hafal. So bila sekarang kita cerita pasal faham dan sebut. Kalau benda yang dicakap tu sebenarnya tak faham, kita tak boleh kira sebagai vocab. Tak boleh kira. So kalau kata anak kita nyanyi kan, kita nyanyi-nyanyi, kita kata lagu Old MacDonald kan. Old MacDonald, in this farm ada apa, dalam ladangnya ada kambing contohnya. Ada kambing. Mana kambing? Ada tunjuk kambing. Betul. Itu kira vocab. Itu kira vocab. Dia tunjuk tu, kira vocab faham. Sebab dia tahu mana kambing. Kambing bunyi macam mana? Kambing bunyi macam mana? Dia pun dia buat ba. Contoh kan, dia buat macam tu. So yang tu kira. Yang tu boleh kira sebab dia faham, dia tahu benda tu. Dia guna dengan betul untuk interaksi. Tapi kalau dia nyanyi, kita tanya dia tak boleh jawab. Kita suruh tunjuk tak tunjuk, itu bukan. Itu bukan. Kadang dia panggil baba, banana. Pening nak dipahamkan tu. Panggil baba, banana. Macam lebih kurang je bunyi kan. Sambil salam sambil bunyi muah. Dia macam mana kalau yang flying kiss tu boleh kira. Mah, yang tu kan, dia flying kiss tu. Tapi kalau dia salam macam macam tu kan. Yang tu dia tak adalah kita nak kira sangat. Tapi bunyi dia tak banyak. Kena tengok words. Kena tengok bilangan ni. Jangan sampai kalau kita sampai tercari apa tu kan. Biasanya tambah je lah vocab dia. Kalau sampai tercari apa yang nak sebut, tambah je lah vocab dia. Tak payah cari lagi dah. Biasanya benda ni kalau ada, kita memang nampak dengan jelas. Saya kata kalau kita boleh bernampak benda ni dengan jelas, anak ada bunyi, ada. Kita baca ada bunyi tak? Ada. Boleh jawab macam tu je. Kita tak perlu nak cari-cari sangat. Maksudnya ada. Tapi kalau kita kena fikir panjang yang macam bunyi apa yang ada lah. Kalau bunyi ni tak ada. Macam tu kan. Tu maksudnya consider tak ada je lah. Ajar je lah macam tu. Kalau tunjuk flashcard kira pilih cat atau spider dia tunjuk betul, itu kira faham. Vocab faham. Dia masuk vocab faham. Kalau kita tanya dia boleh sebut, masuklah sebut. Sebab tu yang faham lagi banyak daripada yang sebut sebenarnya. So kalau anak kenal, itu fahamlah. Kenal, dia kenal. Mana objek ni, mana objek ni. Itu mengenal, maksudnya dia faham. Vocab faham. So dalam bercakap ni ada dua vocab yang kita nak kena bantu. Satu vocab faham, satu vocab sebut. Nanti saya tunjuk macam mana benda ni relate bila kita nak tambah vocab nanti. Nak banyakkan. Okay? And then bila masuk 4 tahun, 4 tahun selalunya anak dah faham 1000 plus ke atas. 1000 ke atas faham vocab dia. Dan masa ni dia dah start cerita mudah. Dah start cerita-cerita dah. Bukan cerita yang pada suatu hari ada seekor sang gajah. Bukan yang tu, itu pertandingan bercerita. Bukan yang tu tau. Bukan yang tu. Cerita bagi tahu. Cerita ni lebih kepada ceritakan apa yang berlaku. Apa yang jadi tadi kita tanya dia. Apa yang dia buat. Kan. Buat apa tu? Kita tanya dia kan. Dia buat apa tu? Apa tu cakap ni tengah main apa? Dia boleh sampaikan tengah main apa ataupun kalau something happen. Toys dia pecah ke contoh kan. Toys dia jatuh rosak, pecah ke tercabut ke. Tanya tu kenapa tu rosak tu? Kenapa kereta tercabut tu tayar tu? Dia berceritalah. Cerita bukanlah cerita yang terlalu kompleks tapi cerita apa yang berlaku. Maksudnya kar dia jatuh. Lepas tu tayar dia cabut. Cerita macam tu. Sekarang dah cerita pasal itu kelebihan anak bahasa alien. Dia rajin nak cerita tapi kita tak faham lah dia cerita apa. Itu pun tanda-tanda kurang vocab. Dia nak cerita banyak tapi perkataannya tak ada. Nak cerita, nak guna je lah bahasa sendiri. Jadilah bahasa alien tu. Okay. So masuk 5 tahun. 5 tahun dia dah banyak lah. 5 tahun biasanya dah 1.5 ke atas. Okay, yang ni memang dah start boleh cerita panjang dan juga cerita apa-apa yang dah lepas. Macam 4 tahun cerita benda yang lepas dia macam tak terror lagi. Cerita benda lepas contohnya kita kata adik tadi pergi sekolah buat apa? Kat sekolah buat apa? Kau tanya kat anak 4 tahun kadang-kadang dia tak boleh cerita lagi. Dia akan macam blur lepas tu paling-paling pun dia jawab main. Satu je. Nak pun dah boleh tunjuk. Nak cerita tapi bahasa adudu.
Saya sendiri kan. Tapi bagusnya anak yang bahasa alien dia itu. Dia nak cerita. Niat nak bercerita tu bagus. Bila dia ada niat, senang kita nak ajar. Yang susah nak ajar mana? Yang niat tu tak ada. Dia tak ada rasa pun nak cerita. Dia tak ada rasa nak berkomunikasi. Dia tak ada that intention dia panggil. Yang tu susah. Lebih susah lah. Bukan tak boleh ajar, lebih susah. Dia ada some teknik lain yang kita kena buat. Tapi kalau anak tu ada interest, minat dia nak cerita macam-macam. Tunjuk objek ke itu, nak cerita beria tapi bahasa tak ada. Itu lebih mudah nak ajar. Sebab dia ada intention, keinginan ada. Okey, dapat ni. Saya nak masuk. Ni nak masuk baru, nak masuk teknik. Dapat ni. Okey, sambil-sambil tu saya ada letak ada lagi sambil-sambil tu saya ada letak beg kuning kat bawah tu. Siapa-siapa yang nak dapatkan. Okey, kita masuk teknik. Siapa-siapa yang dapatkan Bifokus boleh. Yang ini untuk bantu juga. Yang ini sangat-sangat membantu dalam proses anak tadi nak membina vocab. Dia membantu otak dia pick up lebih laju. Bila kita bagi vocab, dia pick up lebih laju. Otak tadi boleh pick up lebih laju. Tapi kita kena bagi jugalah. Sebab tu saya ajar teknik. Sebab teknik ni membantu untuk anak tu dapat kita bagi vocab dengan lebih efektif dia panggil. Kita bagi vocab ataupun tambah vocab dengan lebih efektif ataupun efisien. Kan dengan lebih efektif. Boleh memberi vocab tu dengan lebih baik. Untuk anak tu terima dengan lebih baik. Yang itu. So yang ni bantu kat mana? Yang ni boleh bantu otak dia pick up lebih baik. Benda yang kita bagi ni otak dia senang, lebih mudah pick up. Sebab yang ni bantu rangsang balik otak. Yang kita bagi rangsangan daripada luar bahasa. Okay. So apa teknik dia? Ready Ready tak ni? Okay. Alright. So saya nak bagi kepada teknik-teknik nombor 1 untuk kita tambah vocab. Nak banyakkan tadi kan? Berapa tadi? Ingat tak nombor saya bagi tu? Kalau 2 tahun berapa kena faham tadi? Kalau 2 tahun berapa kena faham? Tengok dia lepas habis kelas saya tak ingat dah. Saya padam je dia hilang. 200. Saya baik ada ingat. 200 ke 300. 50 yang disebut. Yes. Yang faham 200, 300 yang disebut dalam plus minus 50 ke 100. Lebih kurang. Ada yang lebih. Ada je yang lebih. Yang lebih tu biasa dia laju. Dia maksudnya perkembangan bahasa dia laju. Okay. Yang baru masuk kita belajar teknik je dulu. Nanti saya kalau ada masa nanti saya ulang balik sikit. Sebab ini saya pun tak ada masa panjang sangat. Pukul 11 lebih jadi saya nak kena gerak pergi saya punya branch dekat Kajang. Saya kena jumpa teacher-teacher kat sana nak review student. Sebab nanti weekend depan kita ada parents meeting. So saya kena review certain student kan. Okay. So nombor 1 nama teknik dia adalah komen. Mungkin pernah dengar. Saya banyak kali ajar benda ni. Teknik dia nama komen. Thank you yang order. Okay. Teknik dia nama teknik komen. Okay. So komen ni macam mana? Okay, dia macam ni. Bila kita nak tambah vocab anak, konsep dia adalah kita tak perlu pun tekan-tekan anak tu untuk sebut. Tak perlu menekan-nekan. Okay. Tak perlu menekan-nekan untuk anak tu tiru balik. Sebab konsep dia kita nak masukkan dulu. Dia macam seolah-olah kita nak masukkan dulu. Kita nak masukkan dulu. Okay, nanti baru dia akan melimpah. Kita nak penuhkan cawan supaya boleh melimpah. Konsep dia macam tu. Okay, konsep tambah vocab ni adalah seperti mana kita nak penuhkan satu bekas. Satu bekas kita nak penuhkan, katalah kita nak isi air. Kita nak penuhkan bekas ni sehingga dia melimpah. Itu konsep dia. Ni konsep nak tambah vocab. So, bila kita nak tambah ni, okay, konsep dia adalah kita memang kena tambah dulu. Tambah sampai dia melimpah. Nak suruh melimpah lebih banyak, kena tambah lebih banyak. Konsep dia memang macam tu. Suka tekan-tekan. Suka tekan-tekan. Tak apa. Lepas hari ni dah okey. Lepas hari ni dia tak menekan sangat dah. Kurang menekan. Dia tak perlu pun menekan-nekan sangat. Sebab nanti bila kita menekan-nekan, anak tu nanti dia jadi give up. Sebab ada perkataan yang mungkin kadang-kadang dia tak boleh nak sebut. Dia rasa macam ni lah. Kita kan manusia. Anak kita manusia. Bila orang suruh kita buat sesuatu, kita tak boleh nak buat. Orang suruh buat, kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Sebab ability tu kita belum ada. So kita akan rasa macam down kan. Kita akan rasa macam alah tak reti lah nak buat. Tak tahu nak buat macam mana. So sama. Sebab tu kadang-kadang bila kita tekan-tekan anak ni, dia jadi macam, lama-lama dia macam melarikan diri daripada nak bercakap dengan kita. Datang dari podcast, hai Puan Dani. Suka paksa-paksa. Anak tu jadi down. Kita pun kalau orang menekan-nekan kita benda yang kita tak tahu, kita jadi down kan, betul tak?
Kita akan jadi rasa macam tak tahu. Anak kita samalah, dia manusia juga. Kena ingat tu, dia manusia. Kita manusia, kita rasa benda tu sama je. Kalau kita tak suka satu benda, anak kita pun mungkin sama. Dia manusia kan. Alright. Okay, so komen. So kita nak memasukkan kita nak masukkan. So cara dia buat teknik komen. Simple je. Teknik komen ni buat banyak dalam rutin. Guna rutin. Guna rutin harian je dulu. Tak perlu sangat nak pergi cari flashcard lah, buku-buku. Belum. Ni, guna teknik ni semaksimum mungkin dalam rutin je dulu. Semaksimum mungkin. Kan nanti nak pergi cari toys lain ke tak apa. Kalau tak ada, guna rutin. Kalau kata let's say tak ada duit nak beli toys lah teacher, guna rutin cukup. Kita dulu kecil-kecil, saya tak tahulah, saya kan akhir tahun 80-an. Saya tak pernah pergi shopping toys, tak pernah. Tak ada toys kat rumah saya. Saya tak ada toys. Kan tak ada. Sebenarnya tak adalah toys tu. Untuk anak-anak sekarang diperlukan lah. Untuk zaman-zaman dulu kita dapat kat luar kan. Untuk anak-anak sekarang mungkin diperlukan lah. Sebab tu dia pun tak tahu nama apa je lagi. So tak apalah. Kalau tak ada toys sangat, guna rutin. Guna rutin. Kalau ada toys, nanti gunalah dalam masa toys tu. Dia tak kisah pun sebenarnya. Dia tak kisah pun apa benda. Yang penting kita buat teknik ni. Okay, so teknik ni dia adalah hanya kita bagi tahu. Bagi tahu je. Banyakkan memberi tahu. So macam mana nak memberi tahu? Dia macam ni. Contohlah saya bagi satu rutin yang kita biasa buat dengan anak. Contohlah saya kata pakai baju. Pakai baju dengan seluar je. Pakai baju dengan seluar contohnya lah. Pakai baju dengan seluar. Katalah rutin kita buat ni aktiviti dia, bukan aktiviti lah. Kita nak pakai baju dengan seluar. So katalah saya asingkan apa nama-nama objek ataupun nama-nama yang kita boleh sebut semasa pakai baju dan seluar. Cuba tulis kat situ. Kalau masa anak kita pakai baju dan seluar, apa objek yang kita boleh kenalkan dekat dia? Sensory guna rutin harian rumah boleh ke nak kena main kat luar juga? Dua-dua lah Puan Mira, dua-dua. Dalam rumah pun kena buat, dalam rumah lagi banyak. Makan, mandi tu semua ada sensory. Zip baju, seluar, kaki, tangan. Pandailah masing-masing. Baju, betul. Zip seluar kan. Baju dengan seluar, kaki dengan tangan. Yang terlibat. Yang terlibat. Apa objek yang terlibat semasa pakai baju dan seluar? Benang. Butang. Butang tu je. Benang tu kalau terkeluar boleh. Kan kalau ada benang terkeluar kan. Cerita je lah. Ni adik, tengok ni. Benang. Dia terkeluar benang. Ni dah banyak. Baju seluar spender kat kaki je. Kan? So objek tadi pakaian tu sendiri. Baju seluar, benda-benda yang ada dekat pakaian tu, zip ke butang tadi tu. Boleh. Gambar dekat baju pun boleh. Gambar kat baju seluar tu bagi tahu. Kan? Tangan, kaki, kepala. Tu objek-objek. Tangan, kaki. Boleh cakap adik ni. Kita nak masuk tangan. Masuk tangan. Mana tangan? Masuk tangan. Mana tangan? Dia macam tak ada respon. Ni tangan. Ni tangan. Tangan masuk. Masuk. Ni tangan. So kita introduce benda tu. Introduce. Memberi tahu. Kan kalau kata anak yang dah ada tak apalah. Yang dah ada perkataan tu tak apa. Boleh sembang macam biasa. Tapi kalau yang sikit sangat ni, kita nak membanyakkan. Sebab tu kita kena tahulah kalau yang kata anda rasa anak dah tahu dah benda tu. Tambah yang lain pula nanti. Kita ada banyak lagi. Ini baru objek. Lepas tu kita ada aksi. Masa pakai baju. Apa aksi yang kita boleh sebut? Kan? Apa aksi? Contohnya apa? Sarung. Angkat. Betul tak? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat kaki. Apa lagi aksi yang dibuat? Masa pakai baju. Bulan depan masuk setahun. Macam tu. Okey lah tu. Setahun dah sebut tu. Keluarkan. Yes, keluarkan. Aksi dah tu. Tarik. Betul tak? Tarik. Up. Tarik. Up. Macam seluar kan? Up ke pull up ke tak kisah. Nak pakai bahasa apa boleh je tau. Saya bagi ni contoh dalam bahasa Melayu. Kalau masing-masing sesuaikanlah dengan anak masing-masing. Guna bahasa apa dekat rumah. Kalau pakai memang berguna English, tukarlah kepada English. Kalau memang pakai Mandarin, tukarlah pakai Mandarin. Kalau memang guna bahasa contohnya logat apa, guna logat tu. Guna logat tu. Ikut kelas Zoom beli kad sebelum COVID. Anak pandai 3 okey, paling anak. Lama dah tu. Lama dah tu. Bila? Masa zaman COVID kan 2000 berapa kan? Okay. So keluarkan. Apa lagi? Masuk. Masuk kan? Masuk.
Masuk tangan, kan? Tarik. Apa lagi? Tolak ada ke? Tak ada tolak kan? Pakai baju ada ke tolak? Tak ada kot. Tarik, push ke apa, pull ke, ikutlah nak pakai bahasa apa tu masing-masing. Ibu pakai BM ayah guna English, boleh je. Tak ada masalah pun. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten sebenarnya. Dia nak pakai sebab bahasa ni dia adalah alat untuk berkomunikasi, dia alat. So alat tu can be anything. Contoh kita nak dia macam ni lah. Sekarang ni kita punya goal adalah nak memasukkan paku kat dalam kayu. Nak masukkan paku kat dalam kayu. So kita boleh pakai apa? Kita boleh pakai tukul. Tak ada tukul kita boleh pakai tak benda lain kalau nak masukkan paku kat dalam kayu. Kan selipar pun boleh lah kalau ada. Kayu lain pun boleh, besi ke apa ke asalkan paku tu masuk. Itulah fungsi bahasa. Untuk kita guna sebagai metod untuk capai certain objektif. Kalau anak kata nak minta sesuatu, dia boleh sebut nama objek, dia boleh sebut nak, dia boleh sebut meh, dia boleh sebut bak, kan dia boleh guna gesture je. Itu sebenarnya dia alat. Sebab tu kalau setakat bahasa, apa-apa bahasa asalkan message tu sampai je. Tak kisah pun sebenarnya. Kan? Okay, so kita ada apa lagi? Sifat. Masa pakai baju, ada tak sifat-sifat yang kita boleh kenalkan? Contohnya apa? Contoh sifat apa? Mesti kita cuba. Anak 2 tahun suka memukul. Tengok dia pukul sebab apa? Tengok dia pukul tu sebab apa? Tak boleh sebut, saya tak boleh sebut kuat nanti TikTok marah. Tapi betul, boleh, betul-betul. Bunch tu betul. Kan tengok dia perut, tengok bunch lah. Kan sifat lah tu betul. Buat main sembang-sembang macam tu, barulah ceria. Dia kena ceria-ceria sikit. Jangan straight sangat. Janganlah kita ni straight sangat. Comel, malu kan. Perlu nak pakai baju. Sabar. Itu bukan itu sifat. Bolehlah itu lebih pada emosi, tapi sifat dia adalah kata sifat baju dia tadi, contohnya besar, kecil, baju besar ke, baju kecil ke, seluar panjang, seluar pendek, tangan panjang, tangan pendek, boleh tunjuk dekat dia dan bagi tahu. Kan besar kecil, pendek, panjang, kan. Apa lagi, cantik, cantik ke tak cantik ke. Kalau tak cantik tak apa, cakaplah tak cantik. Dia tahu tak cantik tu macam mana kan. Cantik, wangi. Baju tu wangi, contoh kita baru basuh memang bau wangi. Cium. Wangilah baju. Cuba adik cium. Cuba adik bau. Wangi kan, wangi. Wangi. So dia tahu wangi tu adalah yang itu wangi. Sebab kita nak bagi tu. Okay, so kata apa lagi? Kita boleh buat kata kedudukan. Kedudukan atas, bawah kan. Tu kedudukan. Atas, bawah, depan, belakang. Kan boleh masa baju tu kan kita boleh cakap ni adik, ni depan dia. Maksud ni depan. Depan ada gambar kat depan. Ni belakang tak ada gambar. Kan kita boleh sebutkan benda tu kat dia. Kita boleh bagi tahu. Konsep dia ni. Bagi tahu. Kau pakai baju saja je dah berapa banyak vocab dah sebenarnya kita boleh introduce. Cuma bukanlah dalam sekali pakai baju kita bagi semua serentak. Janganlah begitu. Banyak sangat. Kita kalau nak bagi semua ni serentak masa pakai baju tu buat secara berperingkat lah mana yang sesuai. Contoh hari ni pakai baju kelang-kabut sikit. Jadi kita bagi sikit-sikit je lah yang mana sempat. Nanti ada hari yang kita pakai baju tu macam anak tadi nampak macam dah tak boleh dapat lah objek ni dah kenal semua tu. Kita bolehlah cerita pula pasal depan belakang yang kompleks sikit. Dia macam tu. Masa pakai baju macam maraton. Kalau pakai baju macam maraton, dia kena start sebelum pakai baju. Aktiviti tu kena bermula sebelum. Suruh dia ambil baju warna apa. Kan masa dia datang tu, apa tu? Mana yang sempat lah. Masa dia datang tu, bukan ni tengok ni. Ni pendek, tangan pendek. Bukan, nak yang panjang. Nak tangan panjang. Macam ni panjang. Sempat 1-2 jadilah. Sempat 1-2 je. Anak kita lari-lari pun takkanlah tak berhenti langsung. Mesti berhenti. Anak saya pun je tak duduk diam juga. Tapi ada momen yang kita masih boleh tahan dia. Selalunya yang jadi kelang kabut tu sebab kita yang kelang kabut.
kita yang kelang kabut. Macam laju-lajukan. Kita melajukan dia proses. Sebab anak tadi tu dia memang dah kelang kabut. Dia memang dah sibuk nak pergi tempat lain kan. Masa masuk tu kita buat-buat lah, tersangkut, buat-buat, faham tak? The situation tu kita boleh buat-buat. Buat-buat tersangkut, buat-buat tak masuk kepala, masuk mana tangan, alamak tak ada lubang lah, sengaja melambatkan. Buat-buat. Jangan jadikan benda tu perfect sangat. Sometimes kita situasi tu kita tolong jadikan situasi tu tak perfect supaya kita ada benda yang kita boleh cakap dekat dia. Buat-buat tangan hilang, buat-buat. Mana tangan tak ada? Mana tangan dia? Adik, tangan tak ada, hilang. Akan kita boleh ada conversation dengan dia, buat-buat. Dalam banyak situasi sebenarnya kita kena create peluang untuk bagi tahu. Bukan tunggu peluang datang, tapi kita create. Kena create. Create untuk supaya melengah-lengahkan. Sempatlah kita nak bagi beberapa perkataan dekat dia, sempatlah. Kan? Selalu yang laju sangat tu sebab kita yang duduk kelang kabut. Benda-benda tu terlalu perfect. Pakai sarung-sarung, kan anak tu dah biasa begitu, dia tak adalah nak menunggu. Tak ada benda yang menarik untuk dia tunggu. Kan? Okay? Dapat Saya nak masuk teknik kedua. Saya bagi 2 je lah. Tak payah banyak. Banyak pun nanti bukan ingat pun. Buat 1 ni. Ini Tara. Buat banyak-banyak dalam pelbagai situasi. InsyaAllah meningkat. Vocab anak tu meningkat. Tambah dengan be focus. Tambah dengan be focus untuk bantu cepatkan proses. Sebab kalau yang vocab bertambah tu, yang tu saya berani bagi, memang saya kata macam insyaAllah sebab kita dapat banyak result. Yang vocab meningkat tu. Kan? Okay. So yang kedua adalah teknik untuk saya nak bantu. Ada tak yang nak apa? Anak yang bercakap sepatah-sepatah tapi kita nak bantu dia buat ayat. Buat ayat. Teknik untuk buat ayat. Teknik untuk ajar anak ayat. Untuk bantu anak supaya dia tahu nak buat ayat. Macam tu. Okay, maksudnya dia dah ada, dengan syarat dah ada sepatah-sepatah lah. Okay, untuk buat ayat ni maksudnya anak tadi tu dia dah ada sepatah-sepatah. Okay, dia kena buat dua-dua tau. Kena buat dua-dua. Yang tadi yang saya cerita tentang komen, yang tu wajib buat. Yang tu wajib buat juga. Untuk yang tak boleh buat ayat lagi tetap kena sebab kita nak tambah tadi ribu-ribu, ratus-ratus vocab tu. Nak tambah jadi banyak macam tu. Dah ada sepatah-sepatah. Lepas tu kita nak jadikan ayat. So dengan syarat yang ini anak tadi dah ada sepatah-sepatah. Okay. So macam mana nak buat? Teknik dia adalah kita buat tiru dan tambah. Tiru dan tambah. Okay. Teknik dia tiru dan tambah. Kita tiru apa yang anak sebut, kita tambah satu perkataan. Konsep dia macam tu. Okay, tiru tambah ni pun senang. Ini kita buat bila kita dengar anak tu tadi sebut perkataan. Dia sebut. Ada tak? Contoh apa? Contoh anak sebut apa? Kalau bantu murid berkomunikasi. Itu topik lain lah nanti. Puan No Name. Komunikasi kena tengok anak tu di tahap mana. Komunikasi dia di tahap mana? Adakah di tahap perkataan? Di tahap tak boleh nak cakap? Di tahap mana? Sebab dia komunikasi ni dia ada 2. Sama ada dia memang tak boleh cakap, dia tak berkomunikasi sebab tak boleh cakap ke, ataupun sebenarnya dia memang tak tahu nak berkomunikasi. Dia tak tahu pun dia kena buat apa. Macam tu kan. Nak susu dia sebut nak je, lepas tu tunjuk susu. Kan? So apa yang nak kena buat ni, tiru dan tambah ni banyak. Yang tadi tu, okay macam ni. Dia kena buat dua-dua. Tiru dan tambah ni adalah untuk kita bagi contoh apa sambungan seterusnya yang anak tu kena buat. Kita bagi contoh. Tapi kalau anak tadi tu vocab dia belum, yang tadi bilangan vocab tu tak cukup, dia akan dengar. Cuma dia nak buat sendiri tu, kita tak akan nampak dia boleh buat lagi secara spontan. Sebab kebolehan nak buat ayat tadi tu, dia ada 2. Yang pertama adalah anak tu bilangan dia kena cukup. Yang pertama bilangan kena cukup. Yang kedua adalah dia tahu macam mana nak sambung. So sekarang ni yang untuk teknik ni kita prepare dia untuk dia tahu macam mana nak sambung. Tapi kalau vocab dia masih tak cukup, okay, dia akan dengar kita cakap ayat 2 patah tetapi dia nak buat secara spontan akan tak boleh lagi. So kena buat dua-dua lah sekarang ni. Tiru tambah kena buat. Yang tadi komen nombor apa? 1 tadi, ni nombor 2 komen nombor 1 tadi pun kena buat juga. Ni dah 10.30 lah. Saya tak sempat nak ulang tadi. Siapa masuk lambat tu nanti pergi dekat ni je lah. Pergi dekat saya punya page TikTok yang saya buat Aisyah Kasih Live tu. Nanti saya akan potong saya punya live, saya masuk sana. Saya masuk kat sana je.
Tak adanya korang tengok. Kalau saya bagi pun recording kelas ni tak adanya tengok. Betul tak? Nanti tunggu saya live lagi. Untuk ajar lagi. Selalunya macam tu. Saya pun samalah kalau saya hantar bagi recording kan. Tak ada tengok, saya tunggu live. Okey, tiru tambah. Okey, cara dia macam ni. Tadi kan sebut nak. Contoh anak sebut nak tapi tak cakap susu. So apa anda nak kena buat adalah setiap kali dia sebut nak, anda kena tengok okey dia nak apa. Contohlah nak susu ke, nak makan ke, nak biskut ke. Kan? So apa yang anda kena buat adalah buat ni je, tiru tambah. Tiru tambah plus pause. Tu je. Tiru tambah plus pause kat hujung. Okay, so macam mana nak buat? So anak tadi sebut nak, dia tunjuk susu. Nak, dia tunjuk susu. Kan? So apa yang nak kena buat? Oh nak, tiru. Ada nak susu tambah. Nak susu. Stop, pause. Nak susu. Pause. Pause kejap. Pause tu janganlah sampai 2 hari. 10 saat dia paling lama. Tak apa, tak payah tunggu balas. Puan Mama Triple. Syarat dia bila bagi jangan tunggu dia balas. Bukan jangan tunggu dia balas, jangan expect dia balas terus. Itu perkataan dia. Kalau dia balas terus tak apa. Kalau dia tak balas terus pun tak apa. Kita bagi je dulu. Just bagi, sebab tu kena ada pause. Pause ni dia adalah kita memberi ruang untuk dia cuba tiru. Cuba. Untuk cuba je. Mungkin boleh, mungkin tak. Kata nak susu. Dia punya intonasi tu kena betul lah. Dia jangan sebut. Adik cakap dulu, cakap nak, cakap susu. Lepas tu nak susu. Kita suruh, jangan suruh. Dia bukan suruh. Dia adalah kita just respon je. Macam contoh dia cepat nak, tunjuk. Kan? Nak susu. Betul? Adik nak susu. Nak susu. Macam tu je. Dia macam kita tolong repeat balik tanpa kita tak suruh pun. Kita tak tekan dia suruh sebut pun. Nak susu. Nak susu. Pause. Sambil tengok dia tau. Bukan nak susu sambil berjalan. Tak jadi teknik tu. Nak susu. Tengok. Tengok dia. Berhenti. Mata jangan berkelip. 10 saat. Tapi tu teknik dia tau. Saya selalu buat. Dia memang jadi. Tak payah suruh. Jangan suruh. Lagi disuruh lagi tak keluar. Ada anak bila lagi kita tekan lagi tak keluar. Sebab otak dia macam dia terkejut. Otak tu macam terus. Kena buat apa? Bagi contoh je. Tapi bukanlah kali pertama bagi terus jadi. Tidak. Boleh. Apa-apa bunyi je. Apa-apa bunyi je. Especially kalau anak tu, dia jenis yang baru-baru start nak bercakap, pelak-pelak pun kita, walaupun bunyi terkira tau. Adik nak susu. Okey. Oh nak susu. Okey nak susu. Bagi je. Supaya dia tak rasa, susah sangat nak bercakap ni sampai kena tepat baru dapat. Faham tak? Kalau kita berada di tempat anak tu lah, rasa-rasanya macam mana? Apa perasaan kita? Kita ni dah lah memang tak reti nak sebut, lepas tu dia tekan-tekan aku nak minum susu. Anak Down syndrome boleh Puan Potato. Ada. Kita ada student Down syndrome. Ada je. Kita ada Down syndrome, kita pernah ada GDD, kita ada autism, ADHD tu banyak. Yang even tak ada diagnosis pun ramai. Belum didiagnose lah, yang ada delay, ada masalah fokus, tidak didiagnose, ada je. Ada yang kena reject tadika sebab tak duduk diam. Jadi kita tolong dia bantu duduk, nanti dia masuk dalam tadika biasa pun ada. Down syndrome pun ada. CP pun ada, cerebral palsy. Dia yang pernah masuk kat kita dulu, umur dia 2 tahun ke 2 tahun lebih kot, dia memang tak boleh jalan tu GDD. Masuk kat sini baru dia start tak boleh berjalan ni. Dah boleh berjalan, laju pula dia berjalan. Okay? So pause. Kena ada pause. Teknik pause tu kena betul tau. Bila kita cakap, teknik pause tu kena betul. Dia bukan, adik nak susu, adik nak susu. Lepas tu kita tak tengok dia, kita sambil berjalan macam tu. Tak jadi. Dia memang kalau tu dia kena berhenti, stop, dan memang kita macam menunggu. Menunggu tu, muka tu, memek muka kita tu memang macam menunggu dengan, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai waiting expectantly. Menunggu dengan harapan, tu perkataan dia. Contohnya macam saya bagi kan. Oh nak makan. Nak. Tu menunggu expectantly nama dia. Tapi kena tengoklah anak kita ni jenis yang bertahan lama mana. Ada yang bertahan sekejap. Ada yang memang boleh bertahan lama dan banyak kali dibuat pun dia okey je. Ada anak buat 2 kali jadi dia marah. Pandai-pandai lah main tarik-tarik tali kat situ. Okay, pandai-pandai tarik tali dengan anak.
Tapi kita kena tunjuk yang kita bagi ruang. Ruang untuk menjawab dan merespon. Bagi ruang. Kan? Rasa macam terpaksa berfikir. Contoh dia kalau saya tanya soalan lah. So tadi agak-agak kalau anak yang setahun berapa vocab? Saya tanya soalan macam tu. Mesti masing-masing macam tak kisah pula nak jawab ke tidak. Tapi kalau katalah saya tanya kan. Terus tanya yang macam tadi masa tadi cerita kalau anak setahun agak-agak berapa yang dia faham? Berapa yang vocab anak patut faham? Berapa? Kalau setahun. Yang dia patut faham. Berapa anak umur setahun patut faham? Rasa berfikir tak? 15. Tu main belasah dia terjawab tu. Asal jawab je kan? Kan? Sebab kenapa? Sebab ada that waiting membuatkan kita rasa macam otak macam kejap-kejap nak cari kejap. Dia bukanlah rasa tertekan, ditekan-tekan. Dia rasa ditekan kalau yang macam cuba jawab. Berapa? Jawab cepat. Cuba jawab. Dia kalau kita terlalu menekan-nekan tu kalau banyak kali dia rasa tertekan. Tapi kalau macam ada orang tunggu yang macam kena cari ke perkataan tu. Okay, so sama. So ini. So apa-apa je lah. Kalau kata anak tu katalah kita jalan-jalan nampak kereta. Bukan nampak kereta kan, kita dalam kereta, anak tu nampak kereta, nampak lori lah kata. Lori kat luar. Dia minat lori. Lepas tu dia pun cakap, lori macam tu. Katalah anak sebut lori. Nampak lori. Okay. So nak buat macam mana? Macam mana nak buat? So kita kena tiru tambah ni. So apa perkataan nak keluar? Cepat. Cuba fikir. Kalau kata dah bayangkan situasi tu. Kan? Ulang. Nak naik jambatan mana pula tu? Lori minyak. Besar lori. Ya, lori besar, lori merah, lori besar pompon. Lori besar, lori laju, big lori, lori kuning, boleh. Wah, lori kadang. Dia ada seorang yang tanya soalan. Lori besar. Mana lori? Bukan. Okay. So bila kita buat teknik ni kan, dia macam ni tau. Bila kita nak tambah vocab anak ni, dia bukan tak boleh tanya tau. Boleh tanya. Tapi tanya selepas kita bagi. Selepas. Dia bukan tanya sebelum tau. Contohlah, anak kita ni, dia boleh tanya, bukan tak boleh. Tapi kena make sure kita kena bagi 2 dekat dia. Baru dia jadi ayat. Contoh kalau kita ada anak cakap lori. Kita kata, mana lori? Kan mungkin sebab kita tak nampak lah. Kita tanya lah, mana lori? Dia pun tunjuk tu. Ya, ada lori. Kena bagi balik 2 macam tu. Ya, ada lori. Lori besar. So dia macam, teknik dia bila paling senang macam ni lah. Satu soalan kita tanya. Selepas soalan tu, kena ada 3 komen. 2 ke 3 komen selepas satu soalan. Sebab kalau tak nanti kita akan asyik tanya soalan back to back which is tidak membantu untuk perkembangan vocab. Kalau kita asyik tanya soalan, dia tidak membantu. Dia hanya membantu anak tu keluarkan apa yang dia ada. Tetapi dia tidak membantu untuk tambah yang baru. Faham tak maksud saya? Okay, so kalau anak tu kita kata lori. Kita kata, ya lori. Lori besar. Tu tiru tambah. Ya lori. Iakan dulu. Untuk membuatkan anak tu happy yang dia cakap tu betul. Ya lori. Walaupun dia sebut tu pelat-pelat tak apa. Jangan betulkan pelat tu dulu. Okay, jangan betulkan pelat tu dulu. Alright? So kita lori. Lori besar lah. Lori apa? Lori bawa apa? Lori minyak, lori bawa tong gas, lori ikutlah nak tambah apa. Boleh je nak campur-campur tak ada masalah. Cuma jangan campur tu pelik sangat je. Tak ada masalah pun. Dia campur bahasa tidak menyebabkan anak delay. Ikutlah masing-masing. Saya kata bahasa dengan anak tu pakai yang kita selesa. Kita selesa. Jangan follow apa yang anak ada. Sebab yang dia ada tu sikit je. Contoh saya ada satu kes, anak tu dia banyak vocab. Bukanlah banyak pun. Vocab dia yang sepatah-sepatah ni English. Sebab mungkin dia dapat lah daripada video-video yang dia tengok, dia dapat vocab English. Dan dia sebut English. Jadi mak ni rasa dia cakap Melayu, anak tadi macam tak faham sangat. Mak tu rasa macam tu. Tapi anak tu bagus sepatah-sepatah, bukannya boleh bercerita panjang lagi pun. Bahasa Inggeris dia pun level yang macam sepatah-sepatah. Cuma
adalah beberapa words kan, words ataupun paling-paling pun ayat 2 patah tapi English. So mak ni tak pandai English, mak tak pandai English. Saya tanya, "Puan pandai, Puan okey tak untuk menggunakan English dengan anak?" Dia kata, "Tak boleh, saya memang tak reti cakap English." Anak saya memang pakai, dia tahu belajar benda tu, dia tengok video kan, dia tengok video tu dia cakap English, dia sebut perkataan tu dalam English. So saya kata, "So sekarang ni Puan nak cakap Melayu ke nak cakap English dengan dia? Pilih satu." Kata, "Melayu lah, saya tak pandai English." Dia ada dua je saya kata, sama ada Puan pergi belajar bahasa Melayu ataupun Puan nak ajar anak tu, Puan pergi belajar bahasa Inggeris dan cakap dengan anak bahasa Inggeris, ataupun sekarang ni Puan ajar dia bahasa Melayu. So mana satu lebih senang saya kata. Bahasa Melayu lah. Then cakap bahasa Melayu dengan dia, saya kata. Tak payah nak ikut vocab dia tu sikit je. Puan ada berpuluh ratus ribu vocab nak dituang kat dalam cawan anak. Anak tu baru ada 50. 100,000 dengan 50, kita nak tuang dekat dia. Tuang yang banyak lah kepada yang sikit, nanti dia dapatlah banyak yang tu. Sebab tu guna bahasa yang kita selesa. Bila ajar anak bahasa, guna yang kita selesa. Jangan follow anak ada vocab English, bila kita guna bahasa yang kita tak selesa, kita tak boleh respon dengan laju. Tak boleh, sebab anak tu pula attention dia pendek. Tumpuan dia pendek. Dalam tempoh kita duduk mencari perkataan tu, dia dah hilang dah tumpuan dia. Jangan sampai kita tercari-cari perkataan. Apa yang nak keluar kat mulut tu, keluar je lah. Keluar je, tak perlu fikir pun. Tak perlu fikir banyak sangat. Nak guna bahasa Inggeris, bahasa Melayu penuh ke? Dalam tempoh tu hilang dah tumpuan dia. So kalau kita masa tu kita terkeluar, lori colour red, biarkan dia keluar lori colour red. Tak ada masalah. Yang penting dia keluar dengan smooth. Guna bahasa yang kita selesa. Sebab sekarang kita nak masukkan cawan dia, kena yang kita selesa. Okey? Anda selesa campur-campur. Tak selesa nak guna bahasa baku, selesa menggunakan bahasa baku, dan bahasa baku it is. Ada hari tu ada satu parents kata, "Saya memang ajar anak saya bahasa baku." Saya kata, "Tak ada masalah, ikut Puan." Saya kata, "Tak ada masalah. Puan okey dia bercakap bahasa baku, dan it's okay. Saya suka makan nasi, saya duduk di kerusi." Dia kata, "Saya ajar macam tu." Saya kata, "Tak ada masalah. Kalau Puan nak memang anak bercakap begitu, then go on." Sebab itu just bahasa. Kalau itu diterima dalam komuniti kita, orang sekeliling kita terima, dan teruskan. Betul tak? Macam tu. Macam tu lah saya cakap dengan kawan saya cakap campur. Kau balik kampung, saya tak cakap campur dengan mak saya. Cakap bahasa logat Greek. Okay? So yang tu. So, kan tadi yang ini, kalau kita anak tersebut, jangan tanya soalan terus kat dia. Contoh kan kita kata, anak tersebut lori bawa apa tu? Terus tanya soalan. Dia tidak membantu untuk anak tu get more. Sebab bila kita tanya soalan, kita dah disrupt the communication tu. Especially kalau anak tu tumpuan dia pendek. Mungkin lepas tu dia dah hilang. So better sebenarnya bila dia kata lori, kita kata, lori besar. Lori besar kan? Kan? Lori besar. Kan? Kan? Lori besar kan? Tu. Repeat sikit, 2-3 kali repeat dalam keadaan yang natural lah. Janganlah repeat. Lori besar. Adik tu, lori besar. Tu tak natural. Yang natural lah. Okay? And then banyakkan komen. Soalan tu boleh bagi, bukan tak boleh tanya. Tapi bila kita tanya soalan, kena ada komen lepas tu. Contohlah kata, ada anak tu cakap lori. Kita pun cakap, lori colour apa tu? Kita tanya dia. Kan tanya soalan. Tak ada masalah. Kalau lah anak tu reti jawab, dia jawab colour yellow dia jawab. Contoh, yellow, ya, lori yellow, bagi balik. Komen balik. Lori yellow. Lori bawa ni lah. Lori bawa ni tong gas. Kata, tu tengok, dia bawa tong gas lori. Lori bawa tong gas, laju. Kan dia ada komen dia lepas tu. Bukan soalan diteruskan, dia dah jawab, kita tanya lagi. Dia dah jawab, kita tanya lagi. Yang tu kadang-kadang anak tu malas tu nak melayan kita. Dah jawab satu soalan, ada soalan seterusnya. Malas kawan tu nak melayan. Okay? Kena ingat, bila kita tanya soalan, anak tu dah jawab, komen balik dan tambah lagi. 2 komen, 3 komen, tak apa, ikutlah yang kesesuaian.